Selamat sejahtera dan salam komuniti madani. Hari ini saya ingin membentangkan reka bentuk web interaktif kami yang memfokuskan kepada satu isu global yang kritikal bertajuk rasuah merosakkan Filipina. Projek ini dibangunkan khas di bawah kod subjek BLHW 2792 khusus integriti dan anti rasuah di mana kami mengkaji impak negatif rasuah terhadap sesebuah negara serta kepentingan memupuk nilai integriti. Seterusnya, mari kita kenali barisan tenaga kreatif dan ahli kumpulan di sebalik projek ini. Dimulakan dengan ahli kumpulan yang pertama iaitu Muhammad Fawaz bin Nordin, nombor metrik B11241045. Yang kedua iaitu Muhammad Zaki bin Syahrul Bahari, nombor metrik B11241052. Yang ketiga iaitu Muhammad Nur Adli bin Nuhairi, nombor metrik B11241059. Yang keempat Muhammad Iqbal bin Azri, nombor metrik B11241052. Dan yang terakhir Muhammad Hafizi bin Suhaimi, nombor metrik B11241051. Mari kita mulakan dengan pengenalan isu rasuah yang merangkumi ancaman secara menyeluruh serta fokus kajian kami. Yang pertama, rasuah merupakan ancaman global dan tempatan yang serius. Ia memusnahkan integriti institusi awam, menghalang pertumbuhan ekonomi yang mampan dan adil, serta melebarkan jurang sosial dan ketaksamaan dalam masyarakat. Yang kedua, fokus kajian kami adalah di negara Filipina. Kami meneliti modus operandi penyelewengan golongan elit pemerintah, menilai kekangan serta kelemahan agensi penguatkuasaan tempatan dan merangka strategi jangka panjang untuk memulihkan imej negara tersebut. Bergerak kepada bahagian latar belakang isu, terdapat dua faktor yang kami teliti. Yang pertama, krisis ini bersifat sistematik dan berakar umbi sejak era Marcos lagi, melibatkan ketirisan dana bilion dolar ke luar negara. Ia memanifestasikan kesan buruk kuasa mutlak tanpa accountability, sekaligus melumpuhkan sistem ekonomi dan membentuk ekosistem korupsi yang kekal. Yang kedua, ia memberi impak langsung kepada rakyat melalui peningkatan kadar kemiskinan dan kegagalan infrastruktur asas. Masalah ini terus didorong oleh kelemahan ketara institusi kehakiman serta badan pencegahan rasuah tempatan, menjadikannya batu penghalang utama kepada kemajuan ekonomi yang inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Azri dan nombor metrik saya B11241052. Hari ini saya akan menerangkan tentang objektif. Terdapat dua objektif iaitu objektif umum dan objektif khusus. Untuk objektif umum, meneliti implikasi dan kesan negatif amalan rasuah sistematik terhadap lanskap politik, kestabilan ekonomi dan struktur sosial di Filipina. Untuk objektif khususnya pula ialah mengenal pasti faktor utama dan modus operandi kes rasuah berprofil tinggi di Filipina seperti kes penyelewengan dana awam oleh keluarga Marcos ke akaun luar negara. Menganalisis impak kerosakan ekonomi yang dialami oleh Filipina termasuk peningkatan kemiskinan dan ketirisan dana pembangunan akibat daripada salah guna kuasa oleh elit politik. Dan terakhir ialah menilai cabaran dan kelemahan institusi kehakiman serta badan pencegahan rasuah di Filipina dalam menguatkuasakan undang-undang dan menghukum pesalah rasuah berpangkat tinggi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang isu satu, iaitu isu penyelewengan dana awam skala besar dan penyalahgunaan kuasa oleh elit politik. Rasuah skala besar dan salah guna kuasa oleh elit politik merupakan punca utama kerosakan Filipina. Apabila pemimpin menyalahgunakan kedudukan untuk memperkayakan diri hingga melemahkan ekonomi dan menukar institusi kerajaan menjadi alat kekayaan pribadi. Contohnya, Imelda dan Ferdinand Marcos mencuri sehingga USD 10 bilion daripada dana negara. Malah, Imelda didapati bersalah atas 7 pertuduhan rasuah melibatkan pemindahan USD 200 juta ke Switzerland melalui akaun rahsia. Kesannya, ekonomi negara menjadi lemah, kadar kemiskinan meningkat dan rakyat terjejas dari segi kemudahan asas dengan impak berpanjangan kepada generasi seterusnya. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana rupa kronologi kes rejim Marcos ini berlaku, yang mana saya telah bahagikannya kepada beberapa fasa kritikal. Kita mulakan dengan fasa yang pertama, iaitu fasa pembinaan kuasa 1965 hingga 1972. Pada tahun 1965, pada mulanya, Ferdinand Marcos bukanlah seorang diktator. Beliau telah dipilih secara sah sebagai Presiden Filipina yang ke-10.
melalui proses demokrasi dan pilihan raya yang telus. Pada tahun 1972, konflik mula timbul menjelang tamatnya penggal kedua pemerintahan beliau disebabkan sekatan perlembagaan yang menghalang beliau daripada bertanding lagi. Marcos telah mengambil tindakan drastik. Beliau mengisytiharkan undang-undang tentera iaitu martial law melalui proklamasi 1081. Implikasi daripada undang-undang ini, Kongres Parlimen digantung, media-media bebas ditutup secara agresif dan seluruh kuasa eksekutif negara dipusatkan sepenuhnya ke tangan beliau sendiri. Di sinilah bermulanya sebuah pemerintahan diktator. Berikut adalah sebab utama mengapa perkara tersebut dilakukan. Alasan rasminya adalah untuk mengekang ancaman komunis dan keganasan. Tapi di sebalik itu, ia hanyalah untuk mengelakkan had penggal presiden bagi mengekalkan kuasa beliau. Berdasarkan Perlembagaan Filipina 1935 pada waktu itu, seorang presiden hanya dibenarkan berkhidmat maksimum 2 penggal iaitu selama 8 tahun. Penggal kedua sepatutnya, Marcos telah tamat pada tahun 1973 dan beliau secara undang-undang tidak boleh bertanding lagi. Dengan mengisytiharkan martial law, beliau berjaya menggantung perlembagaan asal, membatalkan pilihan raya presiden yang dijadualkan dan membolehkan beliau terus memerintah tanpa had masa. Kita pergi pada fasa yang seterusnya, iaitu fasa kejatuhan dan kebangkitan rakyat 1983 hingga 1986. Pada 21 Ogos 1983, pemimpin pembangkang utama iaitu Benigno Aquino Jr. telah mati ditembak di lapangan terbang Manila sebaik sahaja pulang dari Amerika Syarikat. Perkara ini mencetuskan kemarahan rakyat. Pada Februari 1986, Marcos mengadakan pilihan raya kilat iaitu snap election yang penuh dengan manipulasi undi. Hal ini mencetuskan revolusi kuasa rakyat iaitu People Power Revolution atau EDSA, di mana 2 juta rakyat berhimpun secara aman. Pada Februari 25, 1986, rejim Marcos telah tumbang. Keluarga beliau telah melarikan diri ke Hawaii dengan helikopter tentera AS, lalu meninggalkan istana Malacanang yang dipenuhi bukti pembaziran, termasuklah ribuan kasut mewah iaitu Imelda. Dan yang terakhir sekali ialah kita ke fasa pemulihan aset dan keadilan. 1986 hinggalah kini. Pada 1986, Presiden Corazon Aquino menubuhkan PCGG untuk menjejak Golden Wealth, kekayaan yang tidak sah yang dianggarkan bernilai USD 5 bilion hingga USD 10 bilion. Pada tahun 2003, Mahkamah Agung Filipina berjaya mengarahkan pemindahan semula dana USD 658 juta dari akaun Bank Swiss kembali ke Perbendaharaan Filipina. Pada 2018, Mahkamah Khas Sandi Bayan menjatuhkan hukuman penjara minimum 42 tahun ke atas Imelda Marcos atas 7 pertuduhan rasuah jajahan Swiss. Namun beliau terselamat daripada sel penjara fizikal menerusi ikat jamin atas alasan usia tua iaitu 89 tahun. Baik, itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan bentuk korupsi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, kita akan berceritakan tentang apa bentuk korupsi yang berlaku di Filipina. So, bagaimana sebuah negara yang dahulunya dirompak dari dalam oleh pemimpinnya sendiri. Semuanya bermula daripada tahun 1972, iaitu apabila Presiden Ferdinand Marcos menggunakan undang-undang tentera iaitu martial law untuk menghapuskan sistem semak dan imbang. Dari saat itu, kuasa mutlak digunakan untuk membina sebuah empire kleptokrasi yang sangat sistematik. Mari kita singkap modus operandi mereka. Taktik pertama iaitu penyamaran identiti. Ferdinand dan Imelda Marcos membuka akaun bank rahsia di Bank Elite Switzerland menggunakan nama samaran William Saundry dan Jane Ryan bagi mengelak dikesan oleh audit negara. Taktik yang kedua iaitu syarikat cengkeram yang dinama sebagai shell companies.
Mereka merupakan pelbagai yayasan palsu di luar pesisiran pantai seperti di Panama dan Liechtenstein. Yayasan ini tidak menjalankan sebarang perniagaan tetapi berfungsi semata-mata sebagai topeng transit untuk mencuci wang hasil curian. Taktik yang ketiga iaitu monopoli kroni dan komisen projek mega. Marcos memberikan hak monopoli mutlak kepada kroninya Roberto Benedicto mengawal industri gula, manakala Eduardo Corjogo Jr. memanipulasi dana levi kelapa yang dikutip daripada hasil titik peluh petani miskin. Untuk projek mega seperti loji kuasa nuklear Bataan, syarikat asing dipaksa membayar rasuah atau komisen kickback sehingga 15% menerusi orang tengah. Kesan korupsi pula iaitu pesta kemewahan elit politik ini dibayar dengan darah, peluh dan masa depan rakyat Filipina. Impak pertama melumpuhkan ekonomi Filipina yang dahulunya merupakan ekonomi kedua termaju di Asia Tenggara merundum menjadi lelaki sakit Asia, sick man of Asia. Impak kedua iaitu kemiskinan struktur yang melampau. Menjelang kejatuhan rejim Marcos pada 1986, kadar kemiskinan tegar melonjak sehingga hampir 60%. Dana awam yang sepatutnya membina sekolah, hospital dan infrastruktur desa telah disedut ke akaun peribadi di luar negara, mewujudkan jurang kekayaan yang amat ekstrim. Bayangkan, hutang luar negara melambung tinggi daripada hanya USD 360 juta pada tahun 1962 kepada angka yang memedihkan USD 28 bilion pada tahun 1986. Sepertiga daripada hasil negara terpaksa dibakar semata-mata untuk membayar faedah hutang ini. Baiklah, untuk saya akan menerangkan untuk bahagian pengajaran. Daripada kes ini, terdapat beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Pertama, setiap pemimpin perlu mengamalkan integriti dan accountability dalam menjalankan tanggungjawab. Yang kedua, kuasa yang diberikan mesti disertai dengan sistem semak dan imbang supaya penyalahgunaan kuasa dapat dielakkan. Selain itu, institusi kehakiman dan agensi pencegahan rasuah perlu bebas serta tegas dalam menguak kuasakan undang-undang tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Di samping itu, masyarakat juga perlu menolak budaya rasuah dan berani melaporkan sebarang salah laku. Pendidikan tentang integriti juga penting untuk membentuk generasi yang lebih beretika untuk masa hadapan. Okey, yang terakhir, sebagai kesimpulan, kes rasuah keluarga Marcos membuktikan bahawa penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dana awam boleh membawa kerugian besar kepada sesebuah negara. Korupsi bukan sahaja melemahkan ekonomi, malah menjejaskan kebajikan rakyat, pembangunan negara dan kepercayaan terhadap kerajaan. Walaupun sebahagian aset berjaya dipulangkan dan tindakan undang-undang telah diambil, kesannya masih dirasai sampai hari ini. Oleh itu, semua pihak termasuk pemimpin, pejabat awam dan masyarakat perlu bekerjasama untuk menegakkan integriti, meningkatkan ketulusan serta membantras rasuah demi memastikan pembangunan negara yang lebih adil dan mampan. Sekian, terima kasih.